Assalamualaikum. Hari ni akak nak masak ayam masak ponteh. Sempena kita nak menyambut, kaum Cina nak menyambut Hari Raya Cina. Kongsi. Kongsi tu kalau cakap Melayu, kongsi resipi. Okey, bahan-bahannya ialah tauco. Itu tauco. Memang wajib lah tauco tu. Kata tak jadi ayam masak ponteh ni. Tauco. Okey, cendawan shiitake. Kemudian bawang, buah keras, bawang putih, kicap manis, gula merah, gula kabung ataupun gula gerek. Dan terakhir sekali, kentang. Tapi jangan lupa, ayam pun mesti masuk juga. Jadi ayam nanti kita tunjuk masa masuk tu. Okey, itu saja bahan-bahan yang kita perlu ada untuk masakan kita hari ini. Bawang, lepas tu bawang putih, buah keras, kita nak kisar dia dahulu. Okey, jom kita kisar. Bahan-bahan yang kita kisar tadi kan. Bawang putih dengan buah keras tadi kita dah kisar, kita masukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ayam masak ponteh ni senang aja. Bahan-bahannya nanti kita tunggu sampai dia garing sikit, baru kita masukkan kentang dan ayam. Okey, tengok dia macam ni lah, tak sampailah dia perang-perang, tapi kita ni kena masak lama sikit, baru dia tak akan macam rasa maung gitu. Bawang kita tu dah walaupun tak garing gitu, tapi kita masak lama tu dia jadi macam rasa dia tu sedap. Kemudian kita masukkan tauco. Tauco ni tengok pun macam dah hancur dah, jadi kita tak payah blender dia lah, kita masuk je lah dia. Tauco. Okey, kita bagi dia masak seketika. Okey, sekarang kita masukkan ayam. Ayam ni dia kata kita toast dia dahulu supaya dia tak ada banyak air lah kan. Kita toast dulu. Ayam tu terpulang kalau kita nak banyak, ramai yang nak datang, ramai yang nak makan, kita masuk seekor. Tapi kalau rasa sikit je, kita tak payah masuk banyak sangat lah. Kita ikut setakat mana kita nak makan. Jangan bubuh air, jangan bubuh apa-apa. Kita biarkan air ayam tu yang sendiri masak. Kemudian baru dah bila air ayam tu dah macam orang kata dah banyak, dah kering, baru kita bubuhkan air sikit. Dia kita masukkan kentang. Kentang ni kita masuk bersama dengan ayam. Masuk ayam, masuk kentang. Supaya dia masak tu sama rata. Ayam masak, kentang pun lembut. Kentang ni kalau boleh kita nak masuk lama sikit, biar dia jadi kuah kita tu pekat. Kentang tu macam betul-betul lembut. Okey, kemudian kita masukkan cendawan shiitake. Sebab cendawan ni pun liat, jadi kita kena masuk, orang kata tak kena masuk macam dia dah nampak nak kering tu, kita dah kena masuk shiitake. Okey, ini air tadi kita rendam shiitake tu, cendawan shiitake. Ini air dia kita macam tapis dia ataupun kita biarkan dia mendap dahulu. Kita ambil yang putih dia tu. Air shiitake tu kena ada lah, supaya ada rasa sikit lah cendawan tu. Okey, kita masukkan air shiitake tadi. Biarkan juga. Kentang ni kita abaikan kalau dia dah macam hancur tu. Memang kita nak jadikan dia hancur pun, kan? Okey, kemudian kita masukkan gula melaka mini. Kita masukkan 2. Masukkan kicap. Kita tadi masukkan tauco, jadi kita masuk pula kicap. Jadi kita kalau nak bubuh garam tu kita rasa dahulu tau. Sebab apa? Tauco tu sememangnya kita tahu dia masin.
Jadi kita kena rasa. Okey, kacau biar gula Melaka tu turun ke bawah. Baru dia sebati. Ini kalau kita rasa pun tak perlu lagi. Nanti tunggu sampai gula Melaka tu melarut. Baru kita rasa. Perlukah untuk kita masukkan garam. Okey. Kita tambahkan sikit kicap ni. Bagi dia nampak warna sikit ya. Rasa dia bila kita buah cendawan tu memang sedap. Tunggu dulu. Sekejap. Okey. Ayam dah bersalut. Kadang-kadang kita masak ni kalau tak cantik rupa dia rasa memang sedap. Kadang-kadang kalau kita masak nampak cantik, dia mekar gitu. Rasa kerampeh. Jadi kan sebelum kita nak menutup lah kan, kita rasa dulu macam mana rupa dia. Masin dia tu, yang lain tu rasa sedap lah. Bubur hujung-hujung aja. Hujung-hujung sudu boleh lah. Rasa dia tu kan. Balance dengan manis tadi. Sebab kita bubur gula Melaka tadi tu 2. Jadi kita kena tambah sikit je garam. Okey. Tengok ayam masak konteh. Kita telah pun siap. Memang sedap lah. Kalau kepada orang yang tak suka pedas tu kan. Dia memang sukalah macam ni. Kalau yang suka pedas tu, campak lah cili tu, cili pacak tu. Ketuk-ketuk-ketuk campak dalam tu. Yang suka pedas lah. Yang tak suka pedas ni, macam ni. Memang dia pun suka lah. Orang kata makan sejuk aja. Okey. Mana dia cendawan dia? Kita ambil cendawan sikit. Cendawan dia. Ni cendawan dia. Okey, cendawan dia. Kentang dia mana kentang dia? Kentang dia memang lenyek kan. Bagi apa orang kata? Hancur. Bau best. Okey, cendawan. Okey. Ayam masak ponteh kita telah pun siap. Cuba. Kan kita ni nak menyambut cuti ni. Ramadan lagi. Tak payah makan pedas-pedas. Kita makan yang lemah lembut gini. Rasa dia sejuk-sejuk. Tak berasa apa. Tak rasa pedas. Cuba. Kepada yang menonton, komen, share dan subscribe. Terjumpa lagi. Bye. Ayam masak ponteh.